Bagaimana dengan soal niat? Imam niat sembahyang asar, kita niat sembahyang zuhur. Boleh ataupun tidak? Saya buat contoh. Masa bila hal-hal yang seperti ini berlaku? Hal-hal yang seperti ini mungkin berlaku. Kita pergi musafir umpamanya. Banyak contoh lah, tapi nak contoh hak mudah. Kawan kita pergi masuk dalam masjid, mereka solat jamaah zuhur 2 rakaat. Ni bukan masuk-masuk ni masjid ke di mana-mana, masuk bukan bersama dengan jamaah yang tempatan. Katalah masuk sampai masjid pukul 2, dah habis dah orang sembahyang zuhur, rombongan kita salat 2 rakaat zuhur. Bagi salam. Lepas tu kita bangun berdiri. Nak salat apa pula? Asar 2 rakaat, jamak dan qasar. Member kita lambat keluar daripada bilik air. Dia pun mari ikut. Dia niat zuhur. Dia tak tahu kata kita dah habis dah zuhur tadi ni. Kita sedangkan kita solat apa? Asar. Lepas kita bagi salam, dia pun duk tunggu kita nak sembahyang. Dia kata kami solat dah zuhur. Oh, tadi asar ke? Sah tak solat dah? Sah tak solat dah? Sah. Kerana pada hai'ah dia sama. Contoh yang lain. Imam solat tarawih. Kita baru sampai solat isya. Sah ataupun tak? Ni tuan-tuan yang lambat ni. Sah tak? Ha? Sah ke tak? Selepas dia bagi salam, kita tambah lagi 2 rakaat. Sah ataupun tak? Sah. Apa dalil sah? Dalilnya hadis Mu'adz yang kita baca dalam kuliah yang lepas. Bahawa kana Mu'adz yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u ila qaumihi. Kemudian Mu'adz itu solat bersama Rasulullah, kemudian balik kepada kaumnya, fa yu'ammahum, maka dia menjadi imam kepada mereka. Sembahyang dia bersama dengan Nabi itu yang pertama ialah sembahyang yang wajib, fardu. Sembahyang dia yang kedua pergi jadi imam untuk kaum dia, sembahyang apa? Walaupun untuk kaum yang di belakang dia itu wajib, dia itu sendiri adalah sunat sebab dia dah solat dah dengan Nabi SAW. Tuan-tuan faham ni? Ha, faham? Tak faham juga demam. Ha? Maka ada dalil bahawasanya boleh berbeza niat imam dengan niat makmum. Kalau solat sama. Okey, saya buat contoh lain. Kata kita mari nak sembahyang maghrib. Tiba-tiba kawan tu, kita ingat dia sembahyang maghrib. Rupanya dia solat isya. Mungkin dia jamak tanpa qasar. Kita ingat dia sembahyang maghrib. Dia sembahyang 4 rakaat. Selepas 3 rakaat, rakaat yang ketiga dia bangun. Kita ikut dia ke tak? Kita boleh ikut dia ke tak? Buat benin. Kita boleh ikut dia ke tak? Tak boleh lah kerana salat maghrib berapa rakaat? 3. Ini tak boleh ubah. Imam kalau salah tak boleh ikut. Tapi yang ni sama ada salah tak salah, dia tak salah tapi kita tak ikut. Habis kita buat apa? Kita terhenti pada rakaat yang ketiga.
kita baca tasyahud dan bagi salam. Sah ataupun tak solat ni, ramai di kalangan para ulama juga pendapat sah solat. Kita sangka, ingat dia semayang maghrib. Tapi kalau kita pergi semayang, Tok Imam semayang jenazah, kita semayang zuhur, sah ke tak? Tak sah. Sebab hay'ah, kifiat solat itu berbeza. Faham mana? Ha? Demikian solat-solat yang berbeza. Solat hari raya. Ha? Solat apa lagi? Solat gerhana. Yang berbeza caranya, maka kita tidak menunaikan.